Perjalanan ini terasa terhenti-henti. Kakiku tersangkut di tanah rusang ini. Tapi ku masih dalam perjalanan pergi spot mancing hari ini. Assalamualaikum sahabat-sahabat aku Download SG. Okey, hari ini kita dah sampai kat spot Okey, saya menggunakan satu rod saja. Hari ini kita memancing ikan. Kita tak memancing ketam sahabat. Cuaca begitu panas air gerak naik sahabat. Bahang cuaca panas. Kita akan cubalah untuk sahabat-sahabat yang di rumah semoga tak bosan Okey sahabat, terima kasih kepada semua dah subscribe channel ni, yang baru ataupun yang lama sahabat. Terima kasih. Baiklah pendengar-pendengar aku Download SG. Okey, baru sebentar tadi rasanya joran ada goyang sedikit walaupun tidak kelihatan tapi rasanya ada di hujung pancing ni ada ikan sahabat. Mari kita sama-sama nantikan atau perhatikan ikan apakah di sebalik lautan yang dalam ini sahabat. Ternyata benar andaianku sahabat, ikan gelut-gelut sahabat. Alhamdulillah ikan gelut-gelut sahabat. Alhamdulillah. Okey, itu dia sahabat. Kita dapat seekor dan kita akan cuba lagi. Okey, sahabat-sahabat menonton aku Download SG, kita akan teruskan lambung kerana masa tidak menyebabkan kita kita cubalah sedaya upaya untuk mendapatkan berapa banyak hasil yang ada pada hari ini sahabat. Okey, baik sahabat, berjumpa lagi kita dalam channel aku Download SG. Okey, ternyata ada makan lagi di hujung joran kita terasa ada yang menarik sahabat. Okey, mari kita nantikan apakah ikan yang akan kita naikkan pada hari ini sahabat kerana saya pasti ada ikan di hujung mata kali kita sahabat. Dan bagaimana sahabat-sahabat kita di rumah di sana, adakah semua sihat, dalam keadaan sihat ataupun lagi sibuk buat kerja sahabat? Okey sahabat, seperti biasa ikan wajib yang ada di sini. Ini dia sahabat. Okey sahabat, ni dia ikan duri belalang. Ini ikan wajib pastinya sahabat asam pedas ataupun goreng ni memang sedap lah. Apalagi baru dapat ni memang manis sahabat Okey, kita akan riliskan daripada mata kail dan kita akan kas lagi sahabat. Duri belalang. Ni dah ada arus, dah mula ada arus kan? Okey sahabat, seperti biasa saya menggunakan udang kopek sampai udang mati menggunakan dua mata kail. Itu sajalah umpan kita buat hari ni Okey, saya dah lambung. Kita tunggukan sajalah apakah kita akan berhasil menaikkan lagi sahabat. Okey sahabat-sahabat, rasanya macam ada yang makan tadi sahabat. Saya rasa macam ada Okey sahabat, kita dipermainkan setelah janji setia untuk bersama, tapi akhirnya dia telah meninggalkan kita sahabat. Tapi walau macam mana pun kita akan tetap berusaha dan masih menunggu sahabat Okey sahabat, kita akan lontar lagi sahabat. Walaupun tadi sentapannya lepas sahabat kita tidak putus asa sahabat, kita akan teruskan lagi.
Okey sahabat-sahabatku, nampak gaya joran ada goyang sahabat kita tak pasti antara kena ataupun lepas sahabat. Tapi kita akan cubalah. Saya cuba reel up adakah ada ikan. Rasanya ada sahabat, rasanya ada sahabat. Oh my god. Oh, nampaknya ikan sembilang sahabat. Okey sahabat, kali ni kita buat sembilang pula, sembilang. Ini sahabat sembilang Okey, alhamdulillah. Okey, sembilang sahabat Okey, kepada angler-anglers yang mancing berhati-hati dengan ikan ni kalau kita kena sengat. Nampak gaya kalau tak tahan pergi hospital sahabat. Jadi nasihat saya berhati-hati dengan ikan ni. Okey, baiklah sahabat, kerana masa telah mencemuri kita dari masa pun dah tidak lama lagi. Mungkin ini last throw sahabat kita tengok apakah kita akan dapat ataupun tidak kerana air pun dah makin gerak naik sahabat. Saya adjust stand sikit Okey, kita akan tunggu sahabat Okey sahabat, di saat-saat akhir tak sangka kita dapat juga di hujung mata kail ikan sahabat Alhamdulillah lah, power. Okey sahabat, alhamdulillah, glamour sahabat, glamour. Okey, alhamdulillah Okey, glamour Okey, kalau glamour ni tak ada masalah lah kalau sama-sama nak pegang apa, kerana dia tak membahaya jangan sembilang duri bebek kita nak mancing dari lain ceritanya sahabat. Okey sahabat, alhamdulillah, kita akan buka balik dan kita akan cast lagi. Okey sahabat, alhamdulillah, ini catch kita hari ni saya dah potong semualah, senang nak goreng Okey, terima kasih kerana dah tengok channel ni. Buat semua yang baru atau yang lama punya subscriber, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi di lain video.